Kalau gaji 3,000, macam mana nak kumpul 9,000? Kebanyakan orang bila dengar kena ada dana kecemasan 3 bulan gaji, terus rasa macam mustahil. Kalau gaji RM3,000, maksudnya kita kena ada RM9,000. Tapi jangan terus fikir nak kumpul RM9,000 terus. Fikirkan dan buat tindakan pertama dulu. Yang pertama, setiap kali gaji masuk, potong 10%. RM3,000 darab 10% bersamaan 300 sebulan. Masukkan ke dalam akaun berasingan, contohnya ASB ataupun tabung haji. Jangan sesekali tunggu ada duit lebih, sebab biasanya duit lebih memang tak akan ada. Kita kena simpan dulu, kemudian baru belanja baki yang tinggal. Dengan RM300 sebulan, mungkin ambil masa 2 ke setengah tahun untuk cukup RM9,000. Nampak lama kan? Tetapi 2 tahun setengah tu tetap akan berlalu. Cuma bezanya sama ada waktu tu kita dah ada RM9,000 ataupun masih kosong macam hari ni. Dana kecemasan ni tuan-puan bukan duit balik kampung, bukan duit beli baju raya atau bayar yuran sekolah. Itu semua perbelanjaan yang boleh dirancang. Dana kecemasan hanya digunakan apabila berlaku perkara di luar jangkaan. Contohnya hilang pekerjaan, kemalangan atau kenderaan rosak. Kalau simpanan tunai masih selalu bocor, sebahagiannya boleh tukar kepada emas melalui akaun emas gap, auto debit. Bukan sebab emas nak buat kita cepat kaya, tetapi sebab emas boleh bantu kita menyimpan dengan lebih berdisiplin. Mulakan dengan 10% dahulu. Sikit-sikit pun tak apa, asalkan konsisten dan tidak berhenti. Tuan-puan yang nak mula simpan emas boleh rujuk pin post video saya cara bermula. Kalau tak mula sekarang, 5 tahun lagi, sama je. Dan emas adalah saving.